Abang, S-Max harga berapa? Lepas dah tunjuk harga, hilang. Makcik. Korang nak motor yang ada dashcam CC 250, bawah 20k. Kat sini aku ada RT2 untuk anda semua. Motor ini sangat sesuai untuk abang yang berselera 250cc tapi bajet cukup-cukup makan Maggi. Okay lah. Single cylinder, 4 stroke, dual overhead cam, 23 horsepower, 22.5 Nm of torque. ABS depan belakang disediakan. Guna telescopic fork. Telegram yang aku layan semalam. Apa yang best dengan motor ni, dia ada TFT meter. Korang boleh check tire pressure. Sini ada dekat, tengok dulu. Kau tak nampak apa-apa kan? Bateri tak pasang lagi. Memang tak nampak apa-apa. Apa yang menarik dengan motor ni, korang dapat ni sekali tau. Exhaust dia dapat sekali dengan carbon plate. Windshield boleh tarik secara manual, macam tingkap saga korang. Oh, sekali dengan lampu kita guna fully LED. Mana main mentol. Kunci kita guna kunci keyless. Masukkan kunci, baru boleh pusing. Kunci dia lagi cantik daripada kunci kereta Beza kau. Datang dengan kompartmen yang asal boleh. Charging port disediakan. Untuk sitting position, selesa lah. Seat dia not bad, lembut juga. Tapi ada satu masalah dekat dia punya footrest. Ni apa benda? Ni lebih ni. Ni nak buat untuk kaki kucing ke apa? Inilah dia dashcam. Mana ada motor kalian dashcam ni ada. Dashcam. Boleh lah record korang punya ni pemanduan korang yang bawa caharan jadah tu kan, boleh record kat sini. Ni rakam ke? Tak apa, aku janji lepas ni aku delete. Untuk tangki 12.6 liter. 12.6 liter kali ni darab 679 metafora, RM2,900 full tank. So ada tak yang minat dengan motor ni? Kalau ada, macam biasa lah, aku letak bag biru kat bawah isi form. Nanti aku wasabi lah.